Dia check, saya ingat suspek dekat dia punya bola tangki ni. Ini air paling nak air penuh. Air ibaratnya kalau kita guna kan, air ni akan turun. Turun sebenarnya air akan top up lah. Sekarang ni air dia penuh, ni dia berhenti. Dia tak ada menitik air pun, sikit tak ada menitik. Contoh macam ni lah, kalau yang ni rosak, dia akan menitik macam ni. Dia tu kalau keluar setiasa, walaupun parah air ni dah penuh, yang ni dia tak tolak, mana ni gam dia rosak lah. Sekarang ni kalau betul-betul air penuh, saya angkat ni, contoh ni air penuh kan, dia mati. Sekarang ni bukan suspek ni, yang ni tak ada masalah. Ni pipe ni yang air overflow ni, air lebihan ni, ok, kering, tak ada masalah. Tapi di bawah ni air banyak. Menitik ni ada di berlubang siling. Lepas tu dia mengalir kat sini. Mengalir kat sini, dia pergi ke ruang tamu. Dia pergi ke ruang tamu. Belah ni pun kering, tak bocor. Sini dah rosak. Ok, saya pegang kat sini, kat tangki ni. Dia ada satu macam ketulan. Mungkin bawah ni ada batu tajam. Dekat sini dia batu tajam, dia bocor. Tangki ni dah bocor. Dia kat situ, saya pegang ni. Dia ada ketulan, macam batu tajam bawah ni. Ni kita nak repair balik, kita kena kosongkan tangki ni lah. Kena kosongkan tangki ni, baru kita boleh tampal ke silikon ke macam mana, solid tape dia kan, kalis air. Kita kosongkan tangki ni. Ok, problem tangki ni, dia punya lantai dia dah bocor. Saya ada check, ada 3, 4, 5 tempat kat sini dalam ni. Dia ada benjolan, dia batu ni. Lantai ni mungkin dia ada kesan-kesan simen macam ni yang tidak bersih, tidak dibersihkan masa kita letak tangki ni. Ok, saya akan gunakan solid tape penampai yang macam ni, penampai bumbung untuk yang jadi kali air. Saya akan tampalkan kat bahagian lantai sebelah dalam tangki. Sekarang ni proses untuk keringkan air dalam tangki ni. Ok, tuan-tuan, sekarang ni kita tengok beberapa tempat yang tembus. Ok, kat sini lah. Ok, kat sini. Ok, kat sini dia patah. Dia patah, bocor. Kena tikam dengan batu lah. Ni, bebanan air dia berat. Batu tajam kat bawah. Lepas tu saya cek tadi, soket semua tak bocor. Dia punya valve tangki pun tak bocor ni. Tu saya terpaksa turunkan air lah. Tadi untuk overflow dia sampai sini, saya terpaksa badi lah. Dalam 5 ke 6 badi tadi baru turun ke bawah, buang di bawah. Ok, yang ni kita taruh lah. Ni kita taruh patah. Air mengalir ni. Lepas tu dia basuh. Lepas tu dia lagi. Ni dah mau 3-4 tempat lah. Ni berubah. Nanti saya kena keringkan tempat yang kita nak tampal ni. Ok, tanggalkan dia punya plastik. Yang tempat bocor menggunakan penampai. So, sekarang ni saya dah penuhkan air dalam tangki. Dia tengok bocor dia juga mulai bawah ni. Untuk dijematkan kos lah, kalau kita tukar tangki ni makan kos yang tinggi lah. Sebab kita nak bawa benda naik atas tu payah menggunakan atap begini. Atap getting ni susah, dia punya
besi pattern ni agak rapat, dekat lubang ni pun kecil, memakan kos yang tinggi lah. Yang ni kita jimat kos tahun ni, dan hanya tampal dia tengok macam mana. InsyaAllah harap kesan